Laju gila signal dia. Hari ni bawa Y16 sebab adik aku balik, dia nak pakai motor. So biar dia pakai. Dia tak biasa lagi bawa clutch. Dia pandai tapi tak biasa. Cornering. Oh, sedap lah. Oh. Ada orang cakap dekat TikTok aku dia kata Y16 dengan LC ni jauh perbezaan performance dia. Bagi aku tak sangat lah guys, sorry lah. Sebab macam mana cakap memanglah ada beza ada beza, jangan salah faham. Ada beza dari segi performance, kelajuan kan. Tapi tak jauh sangat. Serius tak jauh sangat. Contoh dari segi cruising speed kan, SUV aku tu boleh cruising 110 kan. 110 yang sedap lah. Untuk Y16 ni mungkin 12, 13 susah sikit sebenarnya. 12 lah selesa. So tak jauh sangat beza. Bagi aku lah 10 km/h tu tak jauh untuk aku. Sebab harga Y16 ni, kecuali kalau memang nak pakai Kapcai, memang tak pernah ada Kapcai. Sebab ada seorang tu yang komen dekat aku di TikTok, dia nak daripada LC, dia nak upgrade kepada Y16. Bagi aku tu bukan upgrade tapi tak jauh sangat lah. Serius tak jauh sangat. Bagi aku better kau spend sikit, tambah sikit lagi, tambah ambil 250. Itu baru upgrade. Cuma kalau korang memang tak ada motor Kapcai kan, memang nak perlukan motor Kapcai, yes, bagi aku daripada LC V8 dengan Y16, better ambil Y16. Tapi Y16 tu lah mahal sangat. Walaupun aku beli motor ni, tapi dia memang mahal. Pendapat aku dia memang mahal. Tapi berbaloi lah dengan mahal tu. Cuma aku rasa RSX lebih berbaloi lah, sebab harga pun tak meninggal sangat. RSX winner tu kan, harga tak mahal sangat, tak Yahudi sangat lah. Sebab Y16 ni, kalau korang memang nak modify, nak main accessories, yes Y16 lah. Sebab Y16 ni banyak sangat accessories dia. Macam aku kan, bila aku beli motor ni memang macam-macam aku tukar. The first thing aku upgrade suspension dia dulu. Sebab suspension dia memang out lah, memang tak best langsung. Sorry to say lah kepada fanboy Yamaha, memang barai gila dia punya suspension depan dan belakang. So aku tukar tu dulu, first thing. LC aku dulu tak teruk macam ni, tapi teruk jugalah, tapi tak teruk macam ni. Macam ni aku keluar kedai seminggu ke 2 minggu lepas tu kot, aku terus tukar. Tengok korang minat yang mana lah. Aku boleh cakap pasal ni sebab apa? Sebab aku ada LC, aku ada Y16, dan aku ada juga pernah guna RS150, CBR 150R. Sama tu ni harga lebih kurang macam CBR 150R. Oh, 1.2 boleh nak cruising, tapi penat lah dia, angin kuat.
Ni sedap cruising 114, 115, 116 ni sedap cruising. Macam LC tu sedap cruising dekat 105, 100 beza lebih kurang 10 km je beza. Top speed susah cakap lah sebab aku tak pandai sangat nak main top speed dengan motor kat Pecai ni. Tak berani sebab angin terlalu kuat kan. Motor ni aku pernah dapat pun 135 kot. Itu pun tunduk lah. Untuk LC aku pernah dapat 12 lebih lah, 125 atau 26 macam tu. So lebih kurang 10 km je beza. Ada perbezaan tapi tak jauh sangat. So jangan salah faham Hari ni 1 Muharram. So ramai yang cuti sebenarnya. Suatu korang nampak clear je kat sini kan. Tapi kita kerja bah. Ada yang bekerja tu selamat menjalankan tugas anda, right? Termasuklah aku sekali. Yang bercuti tu yang ride ke apa ke, hati-hatilah di jalan raya ya. Sonok-sonok juga, safety kena jaga. Alright. So back to topic. Memang Y16 dengan LC okay. Aku rasa kalau korang memang minat Y16, korang daripada LC boleh, tak ada masalah pun. Cuma dia bukan upgrade yang banyak lah. Jangan expect dia macam Y16 ni besar sangat impact dia, tak. Mungkin korang boleh try dulu motor kawan-kawan korang kan, yang baru dapat rasa macam mana kan. Duduk depan lori ni seram ni. Kita duduk depan sikit supaya dia nampak kita.